hukum pemakaian baju batik sutera yang popular sekarang atas kaum lelaki. Tuan-tuan, apa itu sutera? Apa itu kain sutera? Dia dinamakan sutera ke atau apa? Sutera ialah kain yang dibuat daripada apa? Ulat. Kalau dia buat daripada benang biasa, dinamakan dengan sutera. Adakah ia sutera? Tak sutera. Kononnya sutera apa? Tiruan. Tak. Sutera itu sutera. Kalau dia dibuat daripada ulat, benang yang keluar daripada ulat itu, maka dia adalah sutera. Maka dia adalah haram bagi lelaki. Kalau dia dinamakan sutera tapi dia bukan keluaran tu, maka dia bukan sutera. Dia bukan sutera. Kalau ada campuran, kira ada sutera lah, tapi ia bukan sutera. Kita bagi apa tu orang pakai? Zulian. Dia emas atau tidak? Walaupun nampak tak macam emas. Kita namakan emas Zulian, ia bukan emas. Walaupun ia dinamakan emas, ia bukan emas. Dia kata taghyirul musammayat la yughayyirul haqa'iq. Mengubah nama tidak mengubah hakikat. Maka selagi mana hakikatnya itu bukan, maka dia adalah bukan, selagi pun kita bubuh nama dia lain. Kalau ada arak, tiba-tiba orang kata ini air sirap, walaupun orang namakan air sirap, dia tetap arak. Ini kaedah. Sebab tu bila orang kata ni sutera, dia nak pakai, jangan kita cepat-cepat hukum. Kita tanya sutera asli ke ataupun sutera tiruan. Dia celup dengan emas. Kalau dia celup dengan emas, dia ada emas, dah tak boleh emas lagi. Itu yang emas putih tu, ia bukan emas.